nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, asal nama manusia mesti ada nafsu. Hatta di zaman Nabi pun ada satu cerita. Ni zaman Nabi ni maknanya sahabat-sahabat Nabi ada, tapi ada juga yang tereksiden. Bersama dah umur-umur sekarang banyak benda dah tuan boleh makan, tapi kalau ikut tekok macam-macam benda no. Nafsu nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, asal nama manusia mesti ada nafsu. Hatta di zaman Nabi pun ada satu cerita. Ni zaman Nabi ni maknanya sahabat-sahabat Nabi ada, tapi ada juga yang tereksiden. Ada juga aksiden ada. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusan 'inda an-nabi idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, satu hari kami duduk dekat Nabi, duduk sembang-sembang, tiba-tiba datang seorang lelaki tergesa-gesa, ya Rasulullah, habis jahannam lah saya ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, jahannam habis binasa lah saya ya Rasul. Nabi punya malakah, apa ni, apa cerita ni? Waqa'tu ala imraati wa ana sha'im ya Rasulullah. Ya Rasul, ni masalah negara ni. Apa masalah kau? Saya bersama dengan isteri saya waktu siang bulan Ramadan, jahannam saya ya Rasul. Apa macam tuan-tuan tahu hukum kan? Apa hukum? Tak cerita lah, budak ramai. Seorang yang menggauli isterinya, jangan buat tak tahu je, menggauli isterinya waktu siang hari Ramadan. Nabi geleng padu, tak ada handbrake lah, mau kena denda ni. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Okey, kita cari penyelesaian. Awak ada hamba yang boleh dimerdekakan, ni kena denda ni, kena bayar dam ni. Ada hamba boleh merdeka? Tak ada ya Rasul. Fahal tastati an tasum syahraini mutatabi'in. Awak mampu nak kena puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan ya Rasul, sehari pun saya dah aksiden. Kalau 2 bulan, hari-hari pelanggar ya Rasul. Baru sehari saya dah aksiden. 2 bulan ya Rasul. 2 bulan tak mampu Rasul, saya bendera putih lah. Fal tajidu it'ama sitina miskinan. Gini, awak boleh beri makan orang miskin 60 orang. 60 orang tak mampu ya Rasul, buat berduri tak mampu. Kata Nabi, macam mana nak selesai? Tiba-tiba kata Abu Hurairah, utiyan Nabi bi'arakin fihi tamrun wal arakul miktalu. Tiba-tiba adalah satu orang sahabat lain bawa kepada majlis itu, dalam kedudukan itu dibawakan satu arak kurma, satu baku kurma besar. Nabi pun nak jamu ke Nabi lah. Nabi pun tengok, ada kurma dah. Mana-mana budak tadi, laki tadi, panggil balik. Kata Nabi, inilah, kita ni kira nak cari solusi. Awak nak merdeka hamba, tak mampu. Puasa 2 bulan, tak mampu. Beri makan orang miskin 60 orang pun tak mampu. Ginilah, kita tolong habis ring, tolong ni. Ini ada kurma sebaku besar, ambil pergi sedekah pada orang miskin di kampung awak. Khudha fatasaddaq bihi. Cari orang miskin, pergi sedekah orang kampung awak. Kata dia, ya Rasul, ala afqar minni ya Rasulullah. Ya Rasul, di kampung saya orang paling miskin. Tak ada orang miskin lebih pada saya. Fawallahi ma baina labataiha ahlul baitil afqar min ahlul baiti. Dan saya ingat dalam Madinah ni, saya paling miskin ya Rasul. Saya nak sedekah lah ke mana ke orang miskin, saya paling miskin. Bila dia jawab gitu, fadahikan Nabi hatta badat anyabuhu thumma qal at'imhu ahlaka.
Bila Nabi dengar dia kata, ya Rasul, saya lah orang paling miskin, nak bagi makan apa orang miskin. Nabi gelak, kata orang. Nabi sengit sampai nampak gigi. Nabi geleng kepala, dah lah miskin, aksiden pula lagi. La ilaha illallah. Kalau aksiden tu kaya, tak apa. Dah, kata Nabi. At'imhu ahlaka, ambil ni sedekah keluargamu, sudah. Hadis Bukhari. Nabi sengih dia kata, tak pada miskin, nafsu, ngak, bulan puasa. Ini penangan nafsu. Contoh, kalau kita perhatikan, ini sahabat, bukan kita hina sahabat, tak, Nabi tak marah ke dia. Cerita ni mengajar kita, nafsu ni boleh mengalahkan sesiapa pun. Nafsu dia tak peduli mu sahabat ke, mu tengah puasa ke, mu dalam masjid ke. Contoh, pernah dengar adik AJK masjid tengok porno dalam masjid? Pernah kan? Pernah, bukan tak berlaku. Cabul dalam masjid ada tak? Ada, masuk berita. Orang curi tampung masjid ada juga. Curi tampung masjid. Dia tak pergi curi tampung kat restoran, kaunter tu ada tampung juga, tak tampung masjid. Dan dia tahu masjid ada CCTV, tahu. Nafsu tak peduli awak ustaz ke, penceramah ke, ulama ke, sahabat Nabi ke. Kalau dia nak bisik kejahatan, dia boleh bisik. Tak apalah, kita manusia ada nafsu, tak ada masalah. Apa yang mustahab dan yang lebih penting, selepas daripada kita buat sebarang kesalahan ataupun kesilapan, mari sama-sama kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang paling mustahab. Sebagaimana sahabat tadi, dia pun buat kesilapan, dia pun buat satu kekhilafan, tetapi dia kembali semula ke jalan yang benar. Sebab itulah hijrah ini adalah soal kita nak berubah daripada kita penuh buat salah kepada orang yang sedarkan kesalahan. Kerana hijrah ni bukan makna kita tak pernah buat dosa, tapi hijrah hati ni dia melibatkan kita daripada ego menjadi taubat, daripada salah kepada mengaku salah, daripada jauh dari Tuhan kembali semula kepada Allah. Jadi kita tidak terlambat untuk nak kembali hijrahkan hati kita. Sebab itu ulama pesan, wa afdalat tajhizi huwa tahzimu qalbi wa tathiruhu min ghadabin aw haqdin sa'bin. Persiapan terbaik kita nak berhijrah ini bukanlah dengan bekalan yang ada di tangan, tetapi hati yang dibersihkan. Bersihkan dari apa? Dendam dengan marah-marah. Sebab perjalanan kita menuju Allah ni mesti mula daripada hati. Sebelum melangkah hati dulu. Ingat tak Isra Mi'raj? Nabi sebelum Isra, apa Allah buat pada Nabi? Belah dada dulu, bersihkan hati dulu, naik ke langit dalam keadaan hati bersih. Maka memasuki hijrah 1448 ini, bersihkan hati kita. Hati ni raja, tuan-tuan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Dapatkan di pasaran ataupun di YouTube. Itu lagu kumpulan nasib senada dari Indonesia. Lirik itu ditulis oleh ulama Kiai Haji Abdullah Jimnastia, orang lebih nama Haji. Dia buat tajuknya jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori, katanya. Hati mesti mau jaga dalam perjalanan ini. Siapa yang berjaya tundukkan nafsu, bersihkan hati, inilah pemenang sejati. Fahayyibu fu'adaka li syahrin nusuk litahya biruhin tahurin wa muluk. Siapkanlah hatimu untuk sebuah perjalanan hijrah perubahan ini, agar engkau hidup dengan jiwa yang lebih jernih daripada hari semalam. Dan ingat, orang yang berjaya kawan nafsu,
dia akan dapat banyak kurniaan anugerah daripada Allah. Antaranya sebagaimana kata Ibnu Suja' Al-Kirmani dalam kitab Hilyatul Awliya, kata dia, man syakhasa basarahu 'anil maharim wa amsaka 'anil syahwati wa amura batinuhu bidawabil muraqabati wa zahiruhu bittiba'i sunnati wa awwada nafsahu aklal halal lam tukhti firasatuhu. Siapa-siapa boleh buat 5 perkara. Pertama, tundukkan mata dari tengok benda tak senonoh. Mana tengok-tengok TikTok, scroll gambar orang joget, sup, kita terus scroll, jangan tengok. Terus, mana dia jaga mata dia. Yang kedua, tahan nafsu daripada syahwat, kehendak macam-macam. Oh, kita kalau nak ikut nafsu habis beg kuning, kita beli. Oh, beg kuning, beg kuning. Nak ikut kehendak, semua benda nak. Pelayar beli, sepanah beli, tukur beli, ketua baik beli, macam-macam beli. Tak buka pun lagi dari plastik. Ada beli sebulan, tak buka-buka. Nafsu kan. Jadi kalau kita boleh tahan nafsu dari kehendak, tahan syahwat kita. Yang ketiga, usahakan selalu dekat dengan Allah. Yang keempat, sentiasa amalkan sunnah Nabi. Yang kelima, akal halal, selalu usaha makan benda halal. Apa kesan kalau kita buat 5 perkara ni? Kata ulama, lam tukhti firasatuhu. Orang begini firasatnya takkan salah. Sedap tuan-tuan kalau ada firasat tepat. Cuma lawan England berapa agak 3-0 firasat itu contoh, bukan itu gunanya. Firasat ni kita nak gerak jauh. Ada orang firasat tepat, cari parking jadi pergi kosmo atas sikit belah kanan, dia semua kosong. Tepat firasat. Bangkali dia jaga makan, bangkali mata dia jaga. Tapi ada cerita, kawan saya semayang bodoh ustaz, firasat tepat semua. Itu bukan dia betul, kebetulan. Bukan kerana dia betul, kebetulan. Jadi kalau nak firasat tepatnya, adik-adik diperiksa semua nak jawab Quran, nak kuat ingatan, firasat kuat, banyakkan buat 5 perkara tadi. Tapi salah satunya jaga nafsu. Dia nafsu ni di penghujung lah saya nak kongsi. Nafsu kita ni, kita kena hijrahkan dari level yang dia panggil amarah. Ni paling bawah sekali. Kita nak hijrah nafsu ni pergi ke satu level tertinggi, namanya kamilah. Dia macam mana kita nak naikkan dia? Dia begini, nafsu manusia kata ulama yang paling bawah amarah. Apa tanda nafsu amarah? Nafsu amarah ni nafsu yang mana bila kita buat baik dan buat jahat, bagi kita benda tu sama dia, tak berasa apa-apa. Macam level tuan-tuan ni, saya ingat kalau buat jahat rasa bersalah. Tapi kalau dah buat jahat tu rasa biasa, something wrong. Ada orang tuan-tuan pergi masuk gelap danduk, dia rasa dosa, dia terasa itu beriman lah. Tapi kalau nafsu amarah dia rasa biasa. Orang nafsu amarah ni dia tidak menyesal buat dosa, bahkan dia rasa lega kalau buat dosa. Contohnya arak haram, tapi bagi dia lepas minum arak rasa lega, hilang salah amarah. Ataupun maki orang tu haram, tapi kalau malam kan dalam live TikTok dia boleh maki orang dalam kotak, dia rasa lega pula, something wrong. Nafsu amarah dia panggil. Kita cuci naik satu nafsu level yang lain, dia panggil lawamah. Lawamah ni ini level kita agaknya. Bila buat salah menyesal. Jangan kita maki orang, apalah, jangan rasa bersalah. Kita rasa bersalah. Dia tak nak buat benda tu, tapi dia tak mampu lawan. Jadi bila buat dia akan sedih. Tapi masalah esok buat lagi. Dia panggil lawamah.
Ni jenis pesen masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Insaf dah kena sebat 10. Dalam penjara kena sebat 10. Keluar penjara insaf sekejap. Ngisap semula, masuk lagi. Dipanggil lawamah. Kira kikir naik nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni nafsu yang dah diberi ilham, dia dah ada hidayah, dia dah mula dipimpin, dia ni duduk atas border, dah nak jadi orang baik dah, tapi belum baik lagi, dia baru ada ilham nak buat baik. Sebelum ni dia tak terfikir pun nak buat baik, sekarang ni dia dah ada perancangan nak buat baik. Aku niatnya masjid ni kalau aku ada duit sikit, aku nak sedekah sikit, nak pasang kain ni, nak tukar kain ni, kalau ada rezeki nanti habis. Dia dah ada perancangan nak buat baik. Masa dia nafsu lawamah, dia tak teringat benda gitu, tak terfikir pun nak buat baik. Itu dia panggil nafsu mulhamah, ada ilham. Kita polish lagi, naik lagi nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu tenang, orang relax, orang yang tidak digugat oleh senang atau susah, yang tak digugat oleh miskin atau kekayaan, tidak terganggu oleh sihat ataupun sakit, tidak ada masalah dengan penghinaan atau pujian. Orang level mutmainnah, orang puji ke, orang hina ke, bagi dia sama saja. Sakit ke, sihat ke, sama je. Miskin ke, kaya ke, sama je. Orang puji, pujian tidak menjadikan dia berbunga-bunga. Orang kutuk, kritik, dia rasa tak sakit hati pun, sebab bagi dia tak ada marah, tak ada dendam. Dia panggil nafsu mutmainnah, tenang. Tenang is good, tenang saja, relax, dia relax, chill. Adakah itu yang baik? Tak, ada lagi atas, dia panggil nafsu radiyah. Radiyah ni, ni tahap tinggi lah. Radiyah ni dia redha dengan apa saja yang Allah takdirkan. Orang nafsu radiyah, dia terhibur dengan pujian Allah. Kalau dia sakit, dia terhibur dengan kesakitan itu. Tuan-tuan boleh terhibur kalau doktor cakap tuan-tuan kena kanser tahap 3. Tak boleh gembira dah. Nak mati dah aku ni, bau tanah dah ni. Tapi saya jumpa orang tuan-tuan, doktor khabar dia kanser tahap 3 perut, dia boleh ucap Alhamdulillah. Terkejut doktor, isteri dia merawak lah sebelah. Doktor kata, macam mana boleh Alhamdulillah? Dah nak cakap apa lagi, saya lihat dia nak ambil ikut dia lah. Jadi tak kisah, tapi sehat dah sekarang, alhamdulillah. Ini orang nafsu radiyah, dia redha. Ujian ni semua daripada Allah. Orang jenis gini tuan-tuan, kalau kita tampar muka dia tak marah. Dia gigi kat kita, tolong tampar sebelah lagi. Dia jenis gitu. Kita pun jadi cuba, dia ni lain macam ni. Tak ada jenis. Kalau tuan takdir aku okey je. Radiyah, kita tak sampai level ni. Level ke atas lagi mardiyah. Mardiyah ni level untuk wali. Dia dah sampai tahap apa saja yang dia buat dapat redha Allah. Orang macam ni cakap dia, mulut dia masing. Sebab itu orang level mardiyah ni kurang bercakap, jaga tutur kata. Sebab itu saya boleh katakan tak ada penceramah level mardiyah. Sebab penceramah kan bercakap banyak. Dia orang peser ni kurang bercakap. Sebab dia kalau cakap jadi. Ramai tutup wali tuan-tuan, kalau cakap jadi. Sebab tu dia diam banyak sikit soal. Kalau dia kata celaka, celakalah. Kalau dia kata baik, baiklah. Kalau dia nak marah, jadi. Jangan main-main, tu orang gitu. Dan yang paling tinggi nafsu kamilah. Kita orang biasa takkan sampai ke makam ini. Ini hanya darjat untuk para rasul dan nabi. Manusia hanya sampai peringkat ke-6 saja, iaitu mardiyah. Ini pun dah tahap wali besar. Apa yang penting, nafsu-nafsu ni kita kena kikir supaya dia jadi baik. Jangan buat. Macam mana nak daripada amarah nak naik sampai ke mardiyah? Zikirlah.
Sebab itu dalam ilmu tasawuf ada tarikat, kita masuk, kita nak betulkan hati kita. Sebab itu orang masuk tarikat tasawuf, dia nak buangkan nafsu yang kotor-kotor. Sebab kita hidup ni, diri kita, hati kita tak akan boleh jadi baik selagi tak buang benda kotor. Umpama gelas ni, tuan-tuan, kalau nak minum air, kena kosongkan gelas dulu. Kalau gelas ada air, macam mana nak minum air? Jadi sebelum kita tuang air, kita kena kosongkan dia dulu. Takhali, tajali, tahali, proses-proses begitulah. Buang dulu, bersihkan, baru boleh tuang air barulah kita minum. Barulah bermanfaat. Jadi selagi nafsu tu tak dibersihkan, tak dibuang, maka transformasi kita nak menjadi orang baik, payah nak capai hasrat.